Pernah tak kita terfikir, apa sebenarnya asas yang membina amalan harian kita sebagai seorang Muslim? Hari ini, jom kita selami sama-sama tiang-tiang amalan dan konsep kesucian dalam Islam. Panduan kita, sebuah manual klasik yang ringkas tapi padat, iaitu Matan Safinatun Najah. Jom kita mulakan. Ayat ni, dia macam kunci untuk perbincangan kita. Ia ingatkan kita yang syariat atau hukum hakam Islam ni bukanlah satu beban. Sebaliknya, ia adalah jalan yang jelas, macam satu peta yang Allah dah bagi siap-siap, supaya kita boleh lalui hidup ni dengan tujuan dan ketenangan. Dan peta yang kita akan guna hari ini ialah Matan Safinatun Najah. Boleh bayangkan kitab ni macam sebuah starter pack atau manual permulaan yang sangat dihormati, terutamanya dalam mazhab Syafi'i. Cara Syekh Salim susun amalan-amalan teras dalam ni memang sangat jelas dan mudah faham. Okey, so dari mana kita nak mula kan? Mestilah kita mula dari tapak dia, iaitu asas kepercayaan. Sebabnya, sebelum kita nak bina tiang-tiang amalan yang tinggi, kita kena pastikan tapak dia betul-betul kukuh dulu. Kat sini kita nampak ada dua set tiang yang topang hidup seorang Muslim. Sebelah kiri, rukun Islam. Ini amalan luaran, benda yang orang nampak kita buat. Sebelah kanan, rukun iman. Ini kepercayaan dalaman, benda yang tersemat dalam hati. Amalan tanpa iman, kosong. Iman tanpa amalan, tak terbukti. Dua-dua ni kena jalan sekali, tak boleh asing-asing. Jom kita tengok tiang yang pertama dalam rukun Islam. Kalimah La ilaha illallah ni bukan setakat sebut kat mulut je tahu. Ia satu deklarasi yang sangat mendalam. Satu pengakuan dari lubuk hati kita yang tak ada apa pun dalam dunia ni yang layak kita sembah kecuali Allah. Inilah paksi yang ikat semua kepercayaan kita. Okey, kita dah faham asas dia. Sekarang, mesti ada yang tertanya-tanya, bila sebenarnya kita ni mula dikira bertanggungjawab untuk buat semua benda ni? Jom kita tengok. Jadi bila tanggungjawab ni on, ia ditanda dengan baligh. Tanda-tanda fizikalnya macam haid untuk perempuan atau ihtilam, mimpi basah tu, untuk lelaki dan perempuan. Ini boleh jadi seawal umur 9 tahun. Tapi kalau tak ada tanda-tanda ni semua, senang je. Cukup umur 15 tahun ikut kalender bulan Islam, secara automatik, kira dah mulalah tanggungjawab tu sepenuhnya. Sekarang, jom kita masuk bab praktikal. Cuba bayangkan, ibadah ni macam satu istana yang indah. Dan nak masuk istana tu, kita kena lalu pintu gerbang dia dulu. Pintu gerbang itulah penyucian diri. Dan kuncinya ada dua, wuduk dan mandi wajib atau ghusl. Baiklah, kita tengok rukun wuduk. Ada 6 perkara yang wajib dibuat. Ingat ya, ini bukan main basuh-basuh je. Dia ada step by step yang spesifik. Mula dengan niat, lepas tu muka, tangan, sapu kepala, basuh kaki dan yang terakhir, tartib. Maksudnya, semua ni kena buat ikut turutan yang betul. Tak boleh langkau-langkau. Okey, titik yang paling penting dan paling power dalam wuduk ni ialah niat atau niat. Ia langkah pertama yang kita tak nampak tapi paling utama. Tempatnya dalam hati, bukan sebut kat mulut. Dan bila masanya? Serentak masa kita mula basuh muka. Timing tu kritikal. Inilah yang membezakan antara kita sekadar cuci muka dengan perbuatan wuduk yang ada nilai ibadah. Konsep air ini sangat praktikal dalam kehidupan seharian. Fiqh bahagikan air kepada 2 jenis, sikit atau banyak. Garis pemisahnya sekitar 216 liter atau 2 kula. Kenapa ini penting? Sebab hukum dia berbeza. Air yang sikit, kalau terkena najis walaupun setitik, terus jadi najis. Tapi kalau air itu banyak, dia hanya dikira najis kalau sifat dia berubah. Sama ada rasa, warna atau bau. Nampakkan bezanya? Selain wuduk untuk hadas kecil, ada keadaan yang perlukan pembersihan besar-besaran, iaitu ghusl atau mandi wajib. Slide ini senaraikan 6 sebab utama yang mewajibkan seseorang tu untuk mandi wajib supaya kembali suci daripada hadas besar. Walaupun ada 6 sebab, rukun untuk mandi wajib ni sebenarnya sangat ringkas. Semuanya berbalik pada 2 perkara je. Pertama, niat dalam hati untuk mengangkat hadas besar. Dan kedua, pastikan air sampai ke seluruh badan, dari hujung rambut sampai hujung kaki. Tak ada satu tempat pun yang tertinggal. Semudah itu. Kan bestnya Islam ni, ia agama yang mudahkan. Jadi, apa jadi kalau tak ada air untuk wuduk atau mandi wajib? Kita tak boleh solat ke? Mestilah boleh. Allah Subhanahu Wa Taala dah sediakan satu plan B yang hebat. Namanya tayamum. Ada 3 sebab utama yang membenarkan kita guna debu tanah untuk bersuci. Yang paling jelas, bila memang tak ada air. Kedua, kalau kita sakit dan doktor kata guna air boleh buat penyakit jadi lagi teruk. Dan ketiga, bila air yang ada tu sangat-sangat diperlukan untuk minum. Sama ada untuk kita atau hidupan lain yang dihormati. Cara buat tayamum pun ada rukun dia sendiri. Ada 5 langkah.
Pindahkan debu suci ke tangan, niat, sapu muka, kemudian sapu kedua-dua tangan sampai ke siku dan pastikan ia dibuat ikut tertib. Ia macam satu simbolik kan, menunjukkan ketaatan kita walaupun dalam keadaan yang susah. Okey, tadi kita dah cakap pasal kesucian diri kita. Sekarang, jom kita beralih kepada kesucian persekitaran kita pula. Kita akan bincangkan tentang najis, iaitu benda asing yang boleh buat ibadah kita tak sah. Dan macam mana cara nak bersihkan dia? Najis ni pula, dia ada level dia. Fiqh membahagikannya kepada 3 kategori. Mughallazah, iaitu najis berat. Mukhaffafah, najis ringan. Dan mutawasitah, najis pertengahan. Penting untuk kita tahu perbezaan ni sebab cara nak bersihkan setiap satu tu tak sama. Ini cara pembersihan dia. Untuk najis berat, macam dari anjing atau babi, kena ada ritual sikit. Basuh 7 kali dan salah satunya mesti dengan air yang bercampur tanah. Untuk najis ringan pula, macam air kencing bayi lelaki yang hanya minum susu ibu, kita cuma perlu renjiskan air kat kawasan tu. Dan bagi najis sederhana, basuh je sampai hilang 3 sifatnya, warna, bau dan rasa. Akhir sekali, jom kita hubungkan semua konsep yang kita dah belajar. Apakah implikasi praktikal bila kita dalam keadaan berhadas, sama ada hadas kecil atau besar? Apa ibadah yang terhalang? Jadual ni tunjukkan ringkasannya. Amalan teras macam solat, tawaf dan sentuh mushaf memang perlukan kesucian penuh dari kedua-dua hadas. Tapi perasan tak perbezaannya? Kalau kita cuma berhadas kecil, maksudnya tak ada wuduk, kita masih boleh baca Al-Quran tanpa sentuh dan boleh berpuasa. Tapi bila dalam keadaan hadas besar seperti junub atau haid, larangannya lebih ketat. Memahami perbezaan ni sangat penting untuk pastikan ibadah harian kita sentiasa sah. Jadi, sebagai penutup, mari kita renung sejenak. Semua peraturan tentang wuduk, mandi dan pembersihan najis ni, ia bukan sekadar ritual fizikal semata-mata. Ia adalah satu disiplin harian yang mendidik kita tentang betapa pentingnya kebersihan luaran dan dalaman sebelum kita menghadap pencipta kita. Persoalannya, bagaimanakah latihan berterusan ini membentuk cara kita melihat dunia dan hubungan kita dengan Tuhan? Fikir-fikirkan.